Pernah tak anda masak setiak, tapi hasilnya tak menjadi terlalu liat atau masih sejuk di tengah? Ini masalah biasa yang dialami ramai. Mencapai kematangan setiak yang sempurna memang mencabar, tapi ada rahsia saintifik yang ramai tak tahu. Ramai anggap masa masak setiak hanya bergantung pada berat. Kononnya, 2 minit setiap sisi untuk yang nipis. Tapi itu silap. Rahsia sebenar terletak pada ketebalan dan bagaimana haba bergerak melaluinya. Ia melibatkan prinsip fizik pemindahan haba, terutamanya konduksi haba. Jadi, jika anda menggandakan ketebalan setiak, adakah masa masaknya turut berganda? Jawapannya, mengejutkan, adalah tidak, disebabkan nisbah isi padu dan luas permukaan. Masa diperlukan akan meningkat secara eksponen. Setiap 2 kali tebal mungkin perlukan 4 kali ganda masa untuk kematangan sama. Memahami formula pemindahan haba ini kunci setiak sempurna. Lain kali, ukur ketebalan setiak anda.